Alright, aku Din. Maaf ya, kali ini saya akan ambil alih tugas Din. Di sebalik tabir, Still Begins with a Line, sebuah perjalanan merentasi memori rekaan. Tentang seorang cucu di tahun 2050 yang menemui harta karun dari masa lalu, sebuah dunia rekaan yang dibentuk oleh tangan dan imajinasi manusia. Sebelum kita mula memaparkan teknik dan cara pembangunan cerita ini, apa kata kita dengar dulu apa kata orang di belakang tabir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adil Reza bin Syamsuri sebagai Project Director dari Politeknik Balik Pulau. Idola 2025 tahun ini pastinya lebih mencabar dengan tema video PDP. Jadi kami, tim PBU sangat committed untuk menghasilkan bahan video PDP yang bermutu dan berkualiti. Hai guys, saya Fakhruddin Ahmad sebagai Creative Director untuk projek Idola ni. Okey, ilham untuk konsep cerita Line ni, satu impact bila orang tengok video tu. Kita orang macam PBU, dia predict masa depan dan juga dia predict masa yang lepas. Berdasarkan garisan tu lah, garisan line tu. Di mana daripada design dulu hingga design ke futuristik. Okey, selamat menonton. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazifi sebagai editor untuk projek kali ini. Projek The Line. Menceritakan seorang atuk dengan cucunya. Bercerita pasal apa itu line. Garapan daripada penceritaan ini akan diinspirasikan dengan musical. So dari segi teknikal nanti kita akan cerita. Okey, saksikan lepas ni. Check it out. Langkah 1. Pengumpulan data serta perbincangan penghasilan jalan cerita yang sesuai dengan bahan pengajaran dan pembelajaran bersama pakar bidang. Langkah 2. Mendokumentasi semua butiran bagi visual dan prompt. Langkah 3. Membangunkan detail watak dan dimasukkan ke dalam storyboard sebagai panduan untuk menjana imej dan video di dalam pelbagai platform AI. Langkah 4. Mula menjana imej menggunakan image effects. Langkah 5. Mula menjana video dengan mengeratkan imej yang dijana sebelum ini atau terus menulis prompt untuk menghasilkan video di dalam platform Kling AI, Sora, Veo 2, Veo 3 dan Flow. Langkah 6. Mencipta irama lagu, voice effects dan suara watak dibangunkan di dalam Suno. Langkah 7. Menggabungkan kesemua footage, soundtrack, sound effects dan video bahasa isyarat menggunakan perisian CapCut. Sekian, terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan projek ini. Jumpa lagi. Bye.